Okay, dia patah kat sini. So kalau boleh kita letak sprinter. Sprinter tak ada. Kita tak ada sprinter. Sprinter tak cukup duit nak beli. Boleh boleh pakai majalah. Boleh je. Okay. Letak sprinter. Letak tourniquet. Tahu tak tourniquet tu apa? Ni doktor tak bertauliah. Dia pakai nak cucuk dada. Okey. Ikat macam tu. Ni. Pakai dua. Okey ni. Tahu tak orang nak ambil darah kan ikat kat sini. Oh ya. Kalau tak ada, pakai apa yang ada. Pakai ikat, pakai tudung dia, pembuka lah tudung dia. Tahu tak macam mana nak letak tourniquet? Stop Siri. Ni macam ni. Pertama kali saya pakai benda ni. Ni nama tourniquet. Tourniquet. Alright. So, instructor, kita perhati je, kasih dia explore macam mana nak pakai tu. Betul. Okey. Pasal dulu. Ini jenuh nak habiskan berapa orang ni bang nak main ni. Right. Berapa ketat? Agak-agak je lah. Kita tarik, dia tourniquet ni, kita tarik sampai kita dah tak boleh tarik. Itu dah ketat untuk dia ketat. Dah sebab tu. Sepatutnya tak payah